Serah diri ke hospital. Ayah nak beranak dah ni. Boleh pula si kecil ni bangun pagi-pagi ajak main. Mama dah kalut buat breakfast untuk Nana. Kita nak siap-siap kalut untuk serah diri. Baby dah matang je, doktor dah suruh Nana serah diri sebab kita high risk. Before makeup Nana akan spray dulu dengan PDRN serum spray. Yang ni pun dah nak habis. Sebelum pakai makeup pun Nana akan spray kan je. Biar lockkan dulu hydration kat kulit. Lepas tu Nana pakai foundation stick daripada Skintific ni. Yang Nana pakai ni kod 2 Ivory. Memang dah syarat ni, dah tak larat dah nak makeup betul-betul kita pakai makeup kalut je. Pakai blusher, cream sikit. You tengok. It's very easy to blend. Cantik! Texture dia very moist. It's easy to blend even pakai tangan je. You see the difference? Kalau siapa yang nak siap-siap kalut, pakai je lah foundation stick ni. You blend the blusher. Ni hasil Nana blend pakai tangan je tau. Walaupun kulit Nana kering, tapi you see, very moist and glow. Dah, I dah lambat. This gonna be my hospital bag. I tak tahulah jadi bersalin ke tak. Baju tak perlu banyak sangat. Lipstick, foundation stick dan spray memang Nana bawa. Skincare, toiletries semua kita campak dalam ni. Apa-apa yang tak cukup bawa kemudian. Jom. Barang kemas yang Nana pakai semua Nana dah siap-siap buka. Raspberry leaf takkan skip. Harap dapatlah mudahkan Nana bersalin. Makan dulu puas-puas sebelum serah diri. Paling tak suka bila kena duduk ward sebab kena tinggalkan anak. Memang homesick Sumpah Nana nervous. Doakan Nana tau. Sebabkan kita dah 37 minggu. Hari ni kita serah diri untuk tengok ada bukaan ke tak. Kalau tak ada, minggu depan baru kena induce. Okay lah geng, bye.